Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi ni di makam Tuku Long Putra Ibni Sultan Muhammad Jiwa. Jadi nak bagi tahu kepada keluarga-keluarga kita di belah selatan Tai sana, Tuku Long Putra anak Sultan Muhammad Jiwa yang mana menikah Sultan Muhammad Jiwa ni dengan anak Raja Legok, anak Syarif Mahmud. Jadi ni Tuku Long Putra ni mak dia Nang Cik Puan. Nang Cik Puan ni adik Syarif Abu Bakar. Jadi ni kerabat Kedah daripada anak Tuku Muhammad Sultan Muhammad Jiwa yang mana ibunya adalah anak Raja Legor. Anak Raja Legor. Jadi orang selatan Tai kena mai Tuku Long Putra ni. Kalau ikut dia lah Sultan yang ke-20. Tapi oleh kerana takdir Allah Taala dia tak naik. Oleh kerana berlaku pergolakan dalam istana, jadi adik dia naik, Sultan Abdullah Mukarram, Sultan yang ke-20. Sepatutnya dia lah yang naik Sultan yang ke-20 sebab dia dilantik oleh Sultan Muhammad Jiwa Raja Tanah. Adik dia Tuku Anyang Johan Raja Laut. Merintah sampai ke Burma. Inilah sejarah asal daripada kait dengan pertalian kerajaan Melayu Segenting Gerah. Wallahualam. Assalamualaikum.